Assalamualaikum semua, saya Tomo. Okey, sedikit tips untuk mereka di luar sana yang nak sambung belajar tapi usia dah 30-an lebih, dah 40-an. Untuk saya tak ada istilah lambat kan, sampai umur saya rasa 50-60 pun ada juga masih lagi orang belajar kan. Jadi tak ada masalah untuk kita. Yang penting kita usaha, kita nak berjayakan diri kita, nak upgrade diri kita menjadi seorang yang lebih baik daripada apa yang kita sebelum ni. Jadi saya rasa insya-Allah semangat tu akan datang, dan insya-Allah saya yakin korang boleh buat. Okey, sebab saya boleh buat, korang pun boleh buat, insya-Allah.